Assalamualaikum, hari ini ada sebuah wajah bernadikan enjin 4G93 single cam. Masalah dia datang tempat kita ni leaking dekat kawasan oil sump bawah. Tapi bila kita cek, dia punya leaking tu berpunca daripada o-ring dekat oil pump tu. Kita boleh tengok sini. O-ring oil pump ni ini yang selalu buat leaking ni. Kalau model-model CK, model-model wajah MMC 1.6, 1.8 ni yang single cam ni. Ini kalau keras memang bocor. Kalau untuk kes macam ni memang kita kena buka oil sump. Oil sump kita kena buka. Lepas tu oil pump tu kita buka. Dah buka oil pump tu, servis satu kali. Oil sump tu servis satu kali. Lagi satu kita nak bagi tahu sini. Okey, tengok sini sekali. Ni adalah kawasan untuk oil seal timing bawah. Kena tengok sekali ni. Ni kalau contoh dia berlekuk, okey, nanti oil seal timing tu potong sikit dia punya spring dalam. Itu safety lah, supaya kita buat sekali kerja je dia tak leaking. Okey. Okay, kita nak bagi tahu sikit Kalau contohlah kita buat leaking apa semua tu oil sump ni kita dah buka kan. Kita nampak benda ni kemik. Kan? Bagus kita tolong ketuk sekali lah. Ketuk kan daripada dalam ni kan, pakai kayu ni. Bagi rata balik supaya minyak untuk sedutkan mikrofon tu dia betul-betul padu. Baru enjin tu dia cukup untuk minyak naik ke atas tu, tak tersekat-sekat. Okey, sebab yang dalam ni mikrofon, nampak bekas ni, bekas mikrofon ni. Ni kalau awak tengok ni, ni macam jadi jaring-jaring ni. Ni sebenarnya dah terketuk dia punya mikrofon tu dengan oil sump. Jadi kacau minyak tu nak naik ke enjin. Jadi kalau dah buat tu siap-siap terus satu kali jalan. Okey. Kita dah siap pemasangan apa semua. Kita boleh tengoklah bahagian bawah Okey, tengok sini. Ni oil sump ni, yang sebelum ni kemek tu kita dah ratakan. Lepas tu kita cat satu kali lah. Cat satu kali. Lepas tu dekat bahagian belakang ni kita dah bersihkan sekali dah. Belakang ni boleh tengok lah. Ni yang ini macam biasalah kita spray. Spray balik color silver lah. Sebelum ni kereta ni dia punya bracket untuk radiator tak ada belah atas tu. Jadi kita customkan sekali jalan. Sebab kalau benda tu dibiarkan, nanti radiator yang baru pun akan bocor juga sebab bergesil dengan bracket condenser. Kita boleh tengok lah dia punya bracket yang kita buat tu. Macam ni lah kita buat. Ni kita pakai getah balik. Getah ni tujuan dia untuk anti vibration. Sebab tu dia ada getah, dia boleh main. Dia tak orang cakap tak keras kejung lah. Ni yang sebelah kanan lah. Jadi untuk bracket radiator semua ni memang penting lah. Jangan dibiarkan lah. Jangan jerut-jerut kabel tie. Bila jerut kabel tie, memang radiator akan gesil dengan kondenser punya bracket dan bocor. Okey. So untuk bracket pun dah siap. Untuk oil sump, oil pump tu semua dah siap, servis apa semua. Dan kita pun dah jack, dah bercek balik, dah tak ada leaking. So kereta dah boleh serah pada owner lah. Okey, itu saja pada hari ini. Assalamualaikum.